Welcome back to my channel. Jadi hari ni kita berpeluang untuk berjalan-jalan lagi. Okay, hari ni aku bawa family aku pergi ke Imperium Residence dekat Kuantan ni. First impression aku, cantik. Bilik dia pun tak adalah besar sangat, tapi sesuai lah untuk family 5 orang. Alright, dia ada satu tilam queen, satu tilam single, dan ada bagi extra lagi satu tilam single. Alright. So yang dekat sini dia punya kolam memang menarik lah kalau untuk bawa anak-anak. Dia ada taman mainan kat ujung tu, ada water sliding, ada macam water barrel tu lah. Seronok lah bawa anak-anak mandi di kat Imperium ni. Jom. Tadi air tengah pasang. Yang ni air dah surut. So tak tahu dia orang tengah buat apa. Cari kerang kot. Yang kat ujung tu dia tengah menjala. So inilah kolam dia. Cantik tak guys? Panas lah kakak. Panas tak? Ya. Seronok tak? Hai Aisyah. Go, go. Seronok tak? Seronok. Seronok tak? Seronok. Okey, lompat. 1, 2, 3. Okey. Aisyah. Hai kakak. Ada. Okey, awak buat apa? Mandi. Seronok tak? Kita kat mana? Hotel. Ha? Hotel. Hotel. Ya. Okey. Dia buat apa? Kita dekat mana? Kat hotel. Hai, jangan naik. Aisyah. Aisyah buat apa? Aisyah. Aisyah. Hey. Apa nama situ? Dalam lah. Saya tak gelam. Saya tak gelam. Aisyah gelam. Aisyah pendek. Hai, cepat main kat saya. Dekat sini. Aisyah. Aisyah gelam. Ya. Aisyah pendek. Okey. Aisyah, bangun. Diri dulu. Okey, ready. 1 lompat 1, 2 lompat. Aisyah lompat. Lompat. 1, 2 lompat. Lompat. Cepat. Cepat lompat. Abang ada.
Lompat. 1, 2, 3. Cepatlah. Lompat. Ya. Abang ada ni. Ya. Jom, senyum. Cepat. Senyum. Mana kakak tak nampak? Kakak. Senyum. Seronok tak? Okey. 2, 3. Okey. 1, 2. Okey. Okey. 1, 2. Okey, lompatlah. 1, 2, 3. Okey, 1, lompat. Kakak lompat. 1, 2. Lompat jauh. 2, 3. Cepat dekat. Datang kat abang. Berenang kat abang. Jangan main macam tu. Oh. Cepat. Cepat. Berenang lah. 2, 3. Tak payahlah pegang abang. Cepat. 1, 2, 3. Cepat. 2, 3. Dekat saya. Sebab kaki tendang. Benang. Benang. Okey, benang. Benang. Okey, benang. Benang. Cepat benang, kuat. Cepat benang. Jadi malam ni kita ada dekat naik ikan bakar Kuantan. Kita makan sikit dengan anak-anak. Okey. Kakak. Sedap. Mana nasi usuk? Makan sotong? Dia makan apa? Adik makan apa? Sotong. Apa? Mak makan kuih goreng. Dia tambah juga kopi. Kenapa ini?
Ha? Belum. Nak roti telur bawang ke tu? Okey. Baik. Ya, insyaAllah. Kantau je ya. Baik. Kalau kita tengok kalau ini unsur dari akidah bahawa kita taat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam fahaman Asy'ariyah kita mengatakan bahawa bagaimana kita memahami, bagaimana tauhid kita, bagaimana kita mendarati dalam masalah kita, bagaimana kita mengukaikan dalam masalah kita. Kita mengatakan bahawa kita berpegang kepada pertengahan bainan taqwid wa tanzih, bainan taqwid wa tanzih, iaitu di antara menyerahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau menyerahkan makna kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam masa sama kita Allah Subhanahu Wa Taala Lah, kita jalan dulu kita mau. Abang nak belas. Abang nak belas. Ya, jangan main tu. Saya pasti kak. Saya pasti. Terima kasih. Ni. Ni. Sekuang. Bagi jawab bang. Ayam kita yang penting kat sini ada kulit ayam betul. Nak berapa? Apa jadi? Leher jantung habis saya cheese original. Biasa. Ya? Biasa 2. Ayam satu. Asal sing. Asal sih. Kamu gaduh lagi. Palet. Janganlah. Hai. Jom. Minum ni. Nak makan. Ya, RM10 penuh bekal, cendol. Boleh campur semua kuah. Cik. Sebekal RM10.